minggu ni kau jangan ambil apa-apa job dulu. Modeling ke, photoshoot ke, atau interview anything. Kenapa? Kau nak holiday ke? Aku ada benda sikit nak settle. Hal penting. Don't tell me. Faris. Yes. Aku nak dapatkan hati Faris balik. Mungkin selama ni aku ego. Aku terlalu fokus career aku. Sampaikan aku tak hargai waktu dia ada. Tapi Ana, Faris kan dah kahwin. Ya, aku tahu. Sebab itulah ni aku rasa adalah peluang terakhir aku untuk dapatkan dia balik. Tapi kalau aku tak dapat dia, baru aku lepaskan. Dan aku akan jadi Hana yang macam ni, macam biasa. Irham, we have a problem. Problem? Kenapa? What happened? My parents, diorang dapat pergi haji this year. Alhamdulillah. That's like a good news. Tapi kenapa cara you sampaikan tu macam berita buruk? Sayang, maksudnya kita kena kahwin sebelum diorang pergi haji. What? Ya Allah, I ingat semua dah settle. Tapi ni macam... macam tambah stres je. And you know what? Diorang kata after haji diorang nak melawat Jordan, Turkey, Madinah and all. Kalau nak tunggu diorang balik, entah bila kita boleh kahwin, sayang. You know what? I rasa ni macam dah drama bersiri dah. Tapi episod dia tak habis-habis. Ni apa? Nak menentukan date lagi lah ni? I guess so. Someday